Baru-baru ini saya berada di dalam sebuah bengkel selama 2 hari yang dijalankan untuk duta-duta bagi program Launchpad, dan Alhamdulillah saya salah seorang daripadanya. Launchpad adalah sebuah projek jangka panjang yang diusahakan oleh AHED untuk meningkatkan jumlah pelajar with disabilities mengikuti pengajian pasca siswazah dan juga ijazah kedoktoran. Saya salah seorang daripada yang dipilih untuk bersama, dan 7 orang lagi rakan daripada seluruh negara. Banyak perbincangan telah diadakan berkaitan dengan polisi dasar membabitkan para pelajar berkeperluan khas di Ireland dan di European Union. Pada masa yang sama, kepala saya ligat berfikir tentang beberapa topik spesifik yang saya concern, iaitu tentang pendidikan inklusif dari perspektif Islam dan di manakah pendirian saya sebagai Muslim. Tidak menjadi perkara yang menghairankan untuk kita mendengar atau bertemu, malah mungkin merasakan sendiri bahawa perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk menjadikan pendidikan di institusi kita inklusif, meraihkan murid-murid berkeperluan khas ini sebagai benda yang menyusahkan, menghilangkan fokus kita kepada kerja-kerja utama sedia ada. Tetapi sebagai Muslim, kita kena berpatah balik untuk bertanya, adakah merasakan bahawa kerja-kerja ini sebagai satu bebanan, satu perasaan, malah satu pemikiran dan pendirian yang betul, ataupun bagaimana? Kita tak lupa kepada teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa membabitkan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu di dalam surah Abasa. Teguran itu adalah besar dan diabadikan dan dibaca berulang kali sepanjang zaman hingga ke hari kiamat. Apa yang berlaku ialah audiens Nabi SAW itu adalah terdiri daripada pemimpin-pemimpin mempunyai pengaruh, dan jika mereka ini menerima Islam, sudah tentu mereka mempunyai pengaruh untuk menyampaikannya pula kepada kabilah kaum masing-masing, dan ini adalah jalan yang optimum untuk dakwah disampaikan, dan sudah tentu Nabi SAW akan mengutamakannya. Tetapi apabila sesi berkenaan quote-unquote terganggu dengan kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum, dan Nabi SAW bukan menolak Abdullah ibn Maktum tetapi mengubah prioriti dan mengutamakan pemimpin-pemimpin kabilah Arab ini dulu, tindakan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ditegur oleh Allah SWT. Allah SWT bahkan menggunakan ganti nama ketiga. Allah tidak menyebut secara langsung kepada baginda, mengapakah engkau memalingkan diri daripada Abdullah ibn Ummi Maktum? Bukan begitu. Tetapi Allah SWT menggunakan ganti nama ketiga dengan mengatakan bahawa dia itu telah memalingkan wajahnya. Dan kemudian Allah SWT menyoal, walhal si buta itu mungkin orang yang sudah membuka dirinya untuk dididik, untuk diajar, untuk dibentuk, dan bersedia untuk menerima dakwah yang hendak disampaikan lebih daripada ketua-ketua kabilah Arab yang sedang didakwah itu. Bagaimana kalau usaha yang kamu berikan kepada si buta ini lebih besar kesan, maknanya, potensinya daripada prioriti yang sedang ditunjukkan ini? Dan teguran itu bukan semata-mata untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk kita semua. Tak kala kita merasakan bahawa mungkin dengan kita menyediakan pendidikan kepada pelajar-pelajar yang kita dah pilih, yang tak ada masalah apa-apa, tak ada sebarang diagnosis, tidak ada sebarang impairment atau kecacatan yang nyata ataupun tidak nyata, mereka inilah yang sesuai dengan pendidikan di sekolah kita dan harus kita utamakan. Manakala pelajar-pelajar yang datang dengan keperluan khusus ini menyusahkan, dan mereka terima sahajalah bahawa pendidikan yang ada di sekolah kita ini bukan untuk mereka, sebab bukan semua benda untuk semua orang. Jika kita fikir dengan paradigma yang sedemikian rupa, di manakah pendirian itu jika kita mengambil iktibar daripada kisah Abasa? Ini mengingatkan saya kepada satu pitch yang saya sampaikan sebagai exercise dalam workshop 2 hari baru ini, apabila kami dikehendaki untuk menghasilkan satu video pendek selama lebih kurang 1 minit yang di dalamnya itu ada situation dan ada task dan juga ada action. Jadi lebih kurangnya saya sebutkan di dalam video tersebut, bagaimanakah jika anda memahami satu perkara, kemudian
pensyarah ataupun cikgu anda menghendaki agar kefahaman anda itu diterangkan di dalam satu format yang sulit untuk anda lakukan, anda ada cara lain untuk menyampaikannya, tetapi anda terikat kepada format spesifik yang pensyarah tetapkan, dan format itulah yang menghalang anda untuk melunaskan tugas tersebut sehingga anda gagal melaksanakan tugas berkenaan. Bagaimana jika anda diberi pilihan untuk memilih sendiri cara untuk kefahaman anda disampaikan dan pensyarah memberi fokus lebih utama kepada kandungan berbanding kepada format penyampaian? Ini adalah sebahagian daripada apa yang dikenali sebagai Universal Design for Learning. Salah satu daripadanya adalah untuk menghilangkan penghalang, barriers, daripada peringkat-peringkat pembelajaran. Ada yang kita boleh ubah, ada yang kita tak boleh ubah, tapi pada benda-benda yang boleh kita ubah, jika ia boleh diubah, manfaatnya bukan hanya untuk pelajar berkeperluan khas tapi untuk semua pelajar. Tetapi bagi pelajar berkeperluan khas, ini boleh menjadi life changing. Apa yang saya tekankan dalam pitch tersebut, disabilities, kecacatan, kelainan upaya menyebabkan barriers terselah. Barriers tu ada, tetapi dia menyelahkan barriers tersebut. Dan barriers ini mendatangkan kekangan bukan hanya kepada pelajar berkeperluan khas tapi kepada semua pelajar. Maka jika kita menyemak kembali reka bentuk pembelajaran agar mematuhi garis panduan dalam pendidikan inklusif, ia bukan bersifat hanya untuk accommodate pelajar berkeperluan khas, tetapi manfaatnya adalah untuk semua. Dan ini adalah logik di belakang mengapa negara seperti Finland mereka bentuk keseluruhan sistem pendidikannya berasaskan kepada kerangka pendidikan khas. Kerana apabila pendidikan itu reka bentuk berasaskan kepada pendidikan khas, manfaatnya dinikmati oleh semua pelajar yang cerdik, yang biasa-biasa, dan terutamanya juga oleh pelajar berkeperluan khas. Maka daripada kita allocate bantuan khusus kepada individu yang ada keperluan khas yang berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain, at the end kita lebih menjimatkan tenaga, malah menjimatkan wang, masa, dengan menyemak kembali reka bentuk pembelajaran, pengajaran di institusi masing-masing agar barriers tadi itu dapat diubah. Saya terfikir bagaimana perkara mengangkat kesulitan, menghilangkan kerumitan dan memudahkan adalah proses yang sangat familiar bagi kita semua dalam Islam. Raf'ul haraj, menghilangkan kesusahan, kepayahan. Di antara rukhsah dengan azimah. Azimahnya ialah kita solat 5 waktu sehari semalam dan kita kena berdiri, menghadap kiblat, menutup aurat. Akan tetapi bagi individu yang ada halangan, sama ada halangan kekal ataupun halangan sementara kerana sakit, kelainan upaya, fizikal yang berbeza, itu tidak bermaksud mereka tak perlu solat. Mereka tetap boleh solat, perlu solat, tetapi berubah caranya. Jika tak boleh berdiri, boleh duduk. Jika tak boleh duduk, boleh baring. Rosah ini datang memang daripada adanya nas-nas spesifik daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tetapi daripada nas-nas itu juga lahir beberapa prinsip, garis panduan yang kita banyak jumpa bila kita membaca, mengkaji tentang maqasid syariah. Dan panduan-panduan ini berguna untuk menyelesaikan banyak masalah cabaran semasa yang tidak dihadapi oleh umat Islam di zaman awal penurunan wahyu. Maka tidaklah kita memberikan pendapat ataupun fatwa yang kita selesa menyampaikannya sebab kita tak perlu buat benda tu, kita tak mengalaminya, tetapi practicality kepada cadangan kita itu tidak masuk akal bagi setengah orang. Misalnya apabila ada umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan di tempat yang matahari tak tenggelam selama berbulan-bulan ataupun malamnya hanya 1-2 jam sehari seperti di negara Scandinavian Nordic, ada setengah scholars dengan selesa mengatakan bahawa kawasan ini orang Islam tak patut duduk. Jangan duduk di situ sebab tidak boleh mengamalkan syariah, pindah tempat lain. Kita boleh keluarkan pendapat fatwa yang macam itu kalau benda itu tak melibatkan kita. Kalau dia melibatkan orang kita yang pergi ke sana kursus sebulan ataupun yang duduk di sana kerana melancong, fine. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang duduk di sana? Bagaimana jika penduduk tempatan, orang Finland sendiri, kaum Sami sendiri memeluk Islam dan mereka hendak berpuasa? Adakah mereka kena tinggalkan Lapland dan berpindah ke Arab Saudi dengan alasan Lapland adalah kawasan yang tidak sesuai untuk rukuk dan sujud menyembah Allah SWT dan berpuasa di bulan Ramadan kerana musim panas siangnya berbulan-bulan? Adakah kita akan berpendapat sedemikian rupa? Tak mungkin. Maka banyak keperluan mereka diselesaikan dengan adanya fatwa-fatwa berasaskan kepada prinsip-prinsip yang datang daripada nas-nas tadi yang terbit daripada misalnya dalam ibadah persoalan antara rosah dengan azimah. Maka jika pendidikan
adalah fardu ke atas Muslim dan Muslimah. Satu benda yang wajib. Walaupun belajar itu bukan ibadah khusus. Tetapi tidakkah prinsip yang sama, terutamanya jika yang kita tawarkan adalah pendidikan yang kita katakan sebagai pendidikan Islam, untuk kita mempertimbangkan pendidikan inklusif ini sebagai kerangka yang penting untuk menyelaraskan pendidikan yang kita tawarkan agar ia accessible untuk semua. Pendidikan Islam ini asalnya sangat fleksibel. Mushaf pun tak ada. Al-Quran itu dipelajari secara lisan hanya sebahagian kecil melalui lembaran yang ditulis. Pembelajaran tidak terikat kepada subjek tertentu, melainkan duduk bersama dengan Nabi SAW, dapat fiqahnya, dapat akidahnya, dapat akhlaknya, dapat sejarahnya. Tetapi kemudian perlahan-lahan, demi untuk mensistematikkan pembelajaran, dan Allah merahmati jualah alim ulama ilmuwan kita yang terdahulu yang telah bekerja keras untuk membangunkan kesajanaan Islam ini. Tetapi bagaimana kalau standardization dan tradisi pembelajaran ini menjadi barrier kepada sesetengah orang? Adakah kita tidak boleh berpatah kembali kepada sifat Islam yang diajar dan dipelajari seperti di zaman Nabi SAW, yang lebih fleksibel, yang lebih fluid, dan kita tahu tidak ada sesiapa pun yang datang untuk belajar dengan Nabi SAW ditolak kerana faktor fizikalnya, kerana terbelakangnya. Malah bukan andaian kita semata-mata, Abdullah ibn Ummi Maktum sendiri diabadikan teguran mengenai strategi yang tidak betul oleh Nabi SAW kepada beliau di dalam surah Abasa, seperti yang saya maklumkan tadi. Maka para pendidik daripada kalangan umat Islam dan yang menawarkan pendidikan Islam adalah yang lebih perlu terkehadapan untuk melihat pendidikan inklusif, bukan sebahagian daripada woke culture, LGBTQ+, ataupun hal-hal yang mungkin begitu asing daripada masyarakat kita, budaya kita. Dan siapa manusia yang tidak lain di antara satu sama lain? Kita semua ada lebih sikit kat sini, kurang sikit dekat sana. Dan ini saya fikirkan dengan begitu mendalam sepanjang workshop tersebut berlangsung, dan saya ingin meneroka dengan lebih lagi tentang pentingnya untuk kita melihat pendidikan inklusif dan tools yang dipakai seperti Universal Design for Learning, Trauma Informed Practice dan lain-lain di dalam pendidikan inklusif ini, di mana kedudukannya di dalam Islam. Dan saya akui tidak semuanya saya bersetuju 100%, dan saya juga tidak mengatakan bahawa semua yang ada di dalam pendidikan inklusif, jika kita mengambil model dari sebelah barat ini, sesuai dan perlu. Semua mesti dapat peluang sama baik, sama rata untuk berjaya, dan bukan kita yang hendak mengatakan kepada mereka bahawa berhentilah daripada berusaha kerana yang ini bukan untuk kamu, yang ini bukan untuk kamu. Sedangkan di dalam sistem, di dalam assessment, di dalam kurikulum, di dalam pelbagai perkara termasuk bangunan sekolah, ada banyak penghalang yang menghalang orang belajar, yang halangan itu asalnya tidak wujud dalam pendidikan dan boleh diubah, malah perlu diubah.